Hai semua, hari ini saya nak masak sayur pucuk ubi. Ini pucuk ubi, kita buang dulu tangkai dia. Kita ambil macam ni. Pucuk ubi ni saya ambil dari depan rumah. Saya sendiri tanam. Buat sampai habis. Pucuk ubi sudah cuci bersih. Selepas itu saya akan gosok ini pucuk ubi ini. Saya tidak rebus ini pucuk ubi. Ini cara kita orang buat. Lepas itu saya akan iris halus. Lepas itu kita ketepikan. Kita buat sampai habis. Supaya kita cuci kain. Buat sampai habis. Pucuk ubi kita sudah iris halus, kita ketepikan. Selepas itu ini bahan ni bawang putih, bawang merah, halia, cili padi, kunyit, ikan biris. Kita akan tumbuk semua. Kita iris dulu biar senang nak tumbuk. Kita iris semua bahan ni dulu. Sudah iris, kita tumbuk. Mula-mula kita panaskan minyak. Selepas minyak panas, kita masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Bawang putih, bawang merah, halia, kunyit, cili padi, ikan biris. Tumis bahan tumbuk kita ini sehingga dia betul-betul garing. Lepas bahan tumisan dah garing, kita masukkan daun ubi kita. Dentang limbuk. Lepas itu masukkan sedikit air. Masukkan garam dan juga aji. Kalau orang tak ada suka aji, abaikan. Masukkan daun kunyit. 2 helai daun kunyit saya dah iris halus. Masukkan lagi sedikit air. Lepas itu kita tumis sehingga dia masak. Tumis hingga masak, lepas itu boleh dihidangkan. Ini dia sayur pucuk ubi kita sudah siap. Ini sayur pucuk ubi banyak cara mau masak. Ada orang masak lemak, ada masak terung pipit, masak tempoyak pun boleh. Ada orang tumbuk. Ini cara ini biasa saya masak lah masa zaman kecil-kecil saya. Sayur legend ini. Okey, terima kasih.